Ibrahim dan Encik Becky. Selamat petang. Assalamualaikum. Dah ingat? Ada ngantuk? Jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk ada rugi. Sebab petang ni kita nak tunjukkan cara menyanggulitan sanggulitang Melaka yang berusia 38 tahun. Jadi itu, inilah masa yang terbaik untuk anda semua. Segar-segarkan mata, segar-segarkan badan, pasang-pasang telinga, gajah-gajah menulis. Dekat dalam fail tu ada satu borang untuk kita sama-sama menimba ilmu bersama dengan seorang pakar sanggulitang Melaka yang memang terkenal pada sekarang ni, iaitu Puan Hajah Fatimah Abdul Rashid. Kita berikan tepukan kepada dia. Hasan ya. Seorang jurus solid yang lama berkecimpung dalam bidang ini, dan kita pun akan mendapat inspirasi daripada beliau. Dan jika ada pertanyaan, sila bertanya. Bila kita sebut pasal pengantin, fabrik apa yang paling kita sinonim? Kain songket tenun anak Melayu, tapi sayang tak boleh pakai selalu. Siapa boleh huraikan maksud itu? Itu adalah petikan daripada lagu Bindu Anita Allahyarhamah Saloma. Kain songket tenun anak Melayu, tapi sayang tak boleh pakai selalu. Maksudnya, itu adalah sebahagian daripada fabrik kita yang begitu mahal, eksklusif dan bukannya mesin, tetapi buatan sendiri pada zaman era 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Tetapi bila permintaan dah tinggi pada kain songket, terpaksalah gunakan mesin dan terpaksalah juga diimport daripada luar negara. Bagikan saya songket apa yang anda tahu? Sokit dengan tabur lagi? Sokit dengan dokter lagi? Sokit Palembang. Sokit Palembang lagi? Di Malaysia ni. Oh, sorry. Lagi? Siapa tu? Okey, sokit Josara lagi? Sokit Pakistan, sokit India yang seperti Becky kata. Tetapi tahukah anda membezakan antara sokit-sokit tersebut? Siapa tahu? Sokit Terengganu apa motif dia? Kena tahu. Sebagai juru solid, sebagai juru runding perkahwinan, sebagai orang yang menceburi industri, pengusaha industri perkahwinan. Malu kalau kita tak tahu jenis-jenis sokit. Macam Mak kata, sokit jauh sarat. Dia tahu motif bunga. Kita ni asyik tahu sokit pun tak tahu. Kat mana dia tahu? Kat mana dia tahu? Kalau tahu kat dada, sokit pun tahu. Kalau tak dengar, sokit pun tahu. Ni apa ni? Jadi kita tak peka, kita tidak menilai. Itulah kita punya warisan budaya kita dalam segi tekstil. Kerana bila saya ambil masa sikit untuk ni, bila sebut sanggulitang Melaka, saya ada petikan pantun yang mana saya beri pada TV3 pada tahun 2005 untuk kita tunjukkan cara menyangga sanggulitang Melaka. Tontenya tangkas bersilat, lagak sekali Melayu Melaka. Terletak sanggulitang menjunjung adat, bertanggungjawab di dalam rumah tangga. Sanggulitang bertingkat 5 di selang-seli bunga malu. Duduk pengantin padan bersama, warisan Melaka yang tidak luntur. Inilah dia pusaka Melaka di dalam perkahwinan Melayu pada zaman dahulu hinggalah terkini. Siapa makna nama? Tahu cara pemakaian? Bagikan saya antara nama-nama yang perlu ada, peralatan yang perlu ada pada sanggulitang Melaka. Jauh benar. Bunga malu lagi? Apa aku jadi?
Okey, korang tahu ni? Betul sanggul lagi? Cemara. Cemara apa? Okey, cemara. Orang dulu-dulu panggil sanggul cemara. Kalau baju, celana. Kan? Kalau mama pakai celana, kan? Jangan lupa pakai cemara. Kan? Itu kita kena tahu nama-nama yang sinonim. Kemudian apa lagi yang tahu tentang pemakaian sanggul di tahun Melaka? Apa Pak Lan tanya? Beta, dukung. Beta? Beta? Beta dukung? Puan tahu? Sharing daripada Kuala Lumpur? Tak tahu. Adik ni? Mungkin tahu daripada majalah? Tak tahu lagi? Nanti kita tak tahu kat mana ni ya, bermakna kena tahu. Ya? Tahu? Ni? Gani mana? Gani. Tu, apa? Nama Inggeris. Nama Inggeris ke? Ada? Cukup sanggul, ada banyak jenis. Apa salah satu? Goyang ke? Oh, ingat goyang. Goyang eh? Okay? Ini adalah antara bahan-bahan ataupun peralatan yang perlu tahu. Salah satunya cemara. Boleh tulis ya? Ikut dekat orang tu. Oh, ini kalau kau mau nampak ataupun main kali. Okey. Gadik. Bunga jurai-jurai. Macam mana? Ya. Ini untuk digunakan di sisi kepala dan juga di sisi kiri kanan ya. Pastikan barang-barang ni dijaga dengan betul, jangan kusam. Kita malu kalau kita pakaikan orang barang kita kusam. Datin punya anak kahwin, kita tahu status dia macam mana, kena jaga. Ya, ini saya cakap umum sebab untuk kita dapat lagi pelanggan selepas perkahwinan tersebut. Ya. Kemudian cemara tanduk ataupun tanduk macam mana? Tanduk tu boleh buat daripada pandan. Pandan ni? Kalau pemakai kita pandan, ambil pisang, kesik pisang kering tu, dekat balukan. Lalu pandan letak. Ini daripada orang lama. Dalam ni ada herba, iaitu pandan. Ini menyebabkan kita nak cuba sanggul tu. Tak ada tu kena palu cantik okey. Begitu indahnya. Begitu indahnya seni halus orang Melayu. Waktu boleh palu sampai tangan dah tak dapat. Saya guna talu tu. Apa lagi nak pulang? Kalau dia nak buat kan talu. Lagi apa? Bunga sisir. Bunga sisir, bunga yang kita buat daripada daun bunga ketai Jepun kan? Ini nama ketai Jepun ya. Lah Johor panggil ketai Jepun. Kat sini panggil apa? Ketai apa? Ketai bunga. Okey, kat Melaka ada yang dulu sekali buat bunga mangga. Ketai bunga mangga. Ini bunga sisir. Ini buat ni khas untuk kita semua. Jadi kita memang ucapkan terima kasih kepada Puan Haji Fatimah. Ini bunga sisir. Setiap kali dia kata bunga sisir ni banyak gunanya. Jangan malu. Walaupun pakai baju moden, you all boleh pakai ni. Boleh pakai ni bunga sisir. Letak kat mana-mana tu. Selain daripada bunga, buat apa nak pakai bunga plastik ni? Memang bunga dulu buat siput besar, pakai bunga sisir. Setiap anda sebenarnya. Ni orang Kuala Lumpur. Tengok. Balik beritahu ke kawan, kau kena ada bunga sisir. Kalau tak ada bunga sisir, jangan datang Melaka. Ini bukan ugut tapi nak kekalkan. Beta ataupun dokong. Beta ini Melaka ataupun Lady macam Lady punya. Bit kan? Ikut pada negeri masing-masing. Kalau kata IU, kan saya cakap kena ada keseragaman. Macam pelamin kan? Tadi apa? Jadi kita hati tengok. Jadi kita kena seragamkan nama dia beta ataupun lapik dan jauh kata IU apa pun nak bawa IU kan mana? April tu kalau kau nak masak Okey. Kemudian bunga kepom kita ada
bunga melur dan bunga tajuk, bunga melur. bunga tajuk yang di Bila bersalin, laki kata wangi. kalau sedapnya bunga segar. Ini bunga tajuk digantungkan dengan bunga melur. Maaf tangan kiri puan. Sebab tu bila pengantin-pengantin lalu-lalu dia tak pakai spray, keharuman bunga segar tu dah terselang. Jadi kena tahu lah. Sekarang banyakkannya semua bunga plastik. Cuba olahkan, cuba bunga melur. Ini bunga tajuk. Tajuk untuk di sini ya. Jangan lupa ya. Okey, ni bunga tajuk. Cuba tengok ya. Okey, dah kemudian dogong, tahu dogong, iaitu rantai di dada. Sebab saya nak beritahu, sebab saya tak nak masa Puan Hajar Fatimah ni pakai jual, nengok je gitu saya tak mau. Mesti nak tahu apa tu, tahu intipati dia. Inilah masa yang terbaik kita untuk menghayati peralatan-peralatan perkahwinan lama